Ni kacang soya. Ya, kacang soya lah. Ni yang dah dibakar lah. Okey. Ni kita nak rendam lagi ya ni. Kita nak rendam lagi, kita nak rendam, kita nak bagi roti lagi ya. Okey, faham. Dah kena sampai roti. Enam ke 7 kilo sebelum kita direndam lah. Faham. Kita nak proses dah itu lebih kurang dalam 50 liter ke 60 liter. Okey. Air soya. Satu kata ayak ni saya dah bisa pakai hari ni. Boleh tahu kalau kata ni. Faham. Ini hampas soya yang kedua. Oh, hampas soya ah. Yang ketiga kita tak pakai dah. Okey. Okey. Oh. Ini porah dulu ah. Ya, pokok. Lepas tu kita buang dalam kurung ni ya. Okey. Apa ni proses apa ni? Ini proses mengestim. Okey. Dia untuk steam lah, untuk proses kopi ada. Kalau steam ni dia tak bergerak lah. Kalau macam kita guna api yang bawah kita masak dengan api tu kan, dia akan bergerak lah. Oh. Ni adunan tadi ya noh? Ya, adunan tadi. Tapi ni untuk Kodok kodok ada yang lebih-lebih tu. Okey. Kita tak mau bagi ada dalam toko kita ni ada kodok lah. Okey. Tetapi lah untuk yang terakhir makan buat di sebelah tu. Oh, ni pun ada sukatan dah juga lah. Ya. Okey, ni tofu dah nak jadi ya noh? Akan tak. Kenapa mesti kena rapatkan dingin. Faham? Kalau rapatkan dingin dia bagi dia kelodok dia tu kuat ya. Faham? Ini adalah tahu putih. Okey. Ini adalah tahu pandan. Pandan ah. Ya. Alright. Okey, kami meniaga hari Ahad sehingga Jumaat. Kami bermula jam 11.30 pagi sehingga 7 malam.